Pada suatu hari, Pak Pandey menyapu perpustakaan tinggalan nenek moyangnya. Fuh, berhabuk. Macam tak disapu sejak zaman dinosaur. Pak Pandey ternampak buku yang pelik dan bersinar. Dia terjumpa satu buku lain macam bercahayanya. Buku ni, ada bateri ke? Menyala-nyala pula. Adoi, ni buku cerita ke? Buku komputer ni? Cahaya mula naik, huruf-huruf pelik terbang di udara. Kalau ada makhluk keluar, harap dia tak lapar. Lantai pun buka sendiri. Macam cerita angkasa Pak Pandey tengok di TV. Dan muncullah sesuatu yang bukan dari dunia Pak Pandey. Salam sejahtera, sistem aktif semula. Anda pemilik baharu saya? Saya bukan pemilik, saya tukang sapu je tadi. Di sebuah taman kampung, Pak Pandey bersedia memberi kelas istimewa kepada murid paling canggih, robot cerdikia. Pelajaran pertama, adab memberi salam. Tapi lidah cerdikia masih belum mesra Melayu. Pak Pandey eja tunduk hormat. Tapi robot pula tunduk sampai hampir shutdown. Pantun pertama pun bermula. Pak Pandey baca pantun penuh kiasan. Tapi cerdikia fahamnya ikut logik, bukan rasa. Cerdikia cuba berpantun sendiri. Rima cantik, tapi emosinya masih beku. Kalau senyum boleh bahagia, saya senyum. Tapi sistem beku juga? Akhirnya, satu senyuman yang ikhlas. Pak Pandey tahu, cerdikia mula faham hati manusia. Pak Pandey masuk ke bilik besar penuh cahaya merah. Sistem sedang buat keputusan besar tentang cerdikia. Cerdikia dikelilingi skrin amaran. Sistem nak padamkan dia sebab dianggap tak berguna. Pak Pandey genggam tangan robot itu. Dia bukan rosak. Dia sedang belajar jadi manusia. Sistem tiba-tiba berhenti dengan mesej tangguh perintah. Cerdikia tunduk perlahan. Dia tak sangka ada manusia yang percaya padanya. Tuan Pandey, mengapa pertahankan saya? Pak Pandey dan cerdikia keluar bersama. Bila hati bercakap, sistem pun mendengar. Langkah seterusnya bukan debat tapi seni pantun. Pentas digital dibuka, dua dunia bersedia bersuara. Pak Pandey mula berpantun mencabar nilai sejati. Suaranya tenang tapi maksudnya mendalam. Orang berbudi bahasa. Kalau robot berbudi, apa ceritanya? Orang berbudi, kita berbahasa. Robot berbudi, boleh percaya. Cerdikia membalas dengan hikmah. Bukan hanya akal, tapi jiwa yang berbicara. Satu demi satu, robot bangun bertepuk tangan. Pantun itu menyentuh lebih dari litar. Sistem AI mengiktiraf nilai sebenar. Cerdikia bukan sekadar kod tapi kepercayaan. Di hujung senja, perpustakaan lama berdiri menanti satu kisah baharu bermula. Tuan Pandey, saya faham sekarang. Teknologi pun perlu hati, bukan otak saja, tahu? Dua dunia bertentang mata. Kali ini, mereka saling mengerti. Dalam genggaman itu, terjalin janji antara hati dan akal. Cerdikia tersenyum, saya akan ejar robot lain, pantun juga. Dua sahabat, satu langkah ke dunia ilmu dan persahabatan.